Okay, macam mana open awareness? Awareness ni ikut funnel. Apa mula? Tak tahu kepada tahu kepada perlu pada mahu. Lepas tu baru close lah. Tapi kalau tak close, kau kena buat dia rindu ataupun tinggi ingat. Okey. So tak tahu ni awareness. Awareness ni biasanya fokus kepada apa? Current apa? Current issue. Current issue. Semalam aku dapat satu idea. Ada satu presenter ni, dia cakap buat insurans ni kita kena jual fear kat dia, bagi dia rasa takut. Tapi aku juga dapat feedback bahawa orang tak suka fear ni, kan? Sebab dia kata macam enjin takaful tak habis. Kalau cerita mesti nak cerita pasal mati accident. Okey. Jadi bila fear selling teknik ni orang dah tak berapa suka, kan? Dan aku nampak, dan cara aku buat, aku tukar. Aku guna compassion selling teknik. Apa maksud compassion? Compassionate ni dia lebih kepada macam prihatin, letakkan diri kita kat tempat dia. Faham tak? Jadi cara kita present tu lebih kepada ambil berat pasal dia. Bukan sebab nak menjual untuk kita untung, dengan takut-takutkan dia, bukan. Tapi kita ambil berat. Kalaulah berlaku benda ni dekat dia, macam ni keadaan jadi. So which one kau prefer? Kau nak keadaan A atau keadaan B? A maksudnya mungkin tak ada apa backup, B ada backup. So kita bagi dia, tunjukkan compassionate pada dia, bukan pasal nak takutkan dia. Nanti kau jadi macam ni, nanti kau jadi macam ni. Siapa nak susah, siapa susah. So yang tu nak takutkan dia. So cara tu dia dah, pada aku, kau tanya aku, dah agak ketinggalan lah.